Contoh dia macam, Mira, memang aku berjanji untuk kau dan kau dah luluskan benda tu. Okay. Tapi still in consideration untuk aku, sebab aku ada task satu lagi untuk kau. Aku perlukan apa planning content kau pada hari re-partnership. So kalau benda tu memuaskan aku, dan aku akan bagi. Kalau tak memuaskan aku, makanya tidak. Dan Mira hampir pastilah, sebab aku memang betul-betul nak bagi kau. Sebab kau paling lama, Famira paling lama setakat ni. Lebih kurang macam Syafi juga, tapi Syafi hari tu pun dia dah tukar juga sebab dia ambil Milo apa semua. Hai Famira. Jadi Ihin aku dah tengok macam mana cara dia jaga talent sementara sebelum ni, dan aku nak tengok kau juga. Aku boleh kata 80% adalah milik kau lah, maksudnya talent sementara ni. 20% je tidak. Dan kalau kau gagal, kau bukan tunjukkan kegagalan dekat aku atau tim juga, kau tunjukkan kepada orang luar juga tau, yang memang mengharap kau akan dapat. Sebab orang nak Mira buat konten dan view tinggi, of course. Dan kalau kau gagal, kau bukan gagal depan aku, kawan-kawan kau, tapi seluruh orang yang tengok reality. Dan kau akan dijudge selama mana kau berada di sini. Tak, aku nak menggalas, dan apa yang aku sebut melapuk takut tu sebab aku tak nak mengambil secara level. Aku nak mu ambil dengan serius, take serius, dan buat planning awal apa semua. Mu kena freekan masamu untuk 21 hari saja. Freekan masamu, freekan otakmu untuk 21 hari tu untuk membuktikan. Sebab ini adalah pembuktian untukmu. Dan of course mu tak sampai ke 1,000. Betul tak Mira? So you need that. Itu je.